Assalamualaikum guys. Okay, muka kuning kali ni. Sebab apa? Sebab tu nampak mana duduk. Ni lighting free daripada kerajaan kita. Dan aku dekat Melaka dah malam dan kerja aku dah siap dah, saja nak cakap. Okay, di permulaan video kali ni just saja nak cakap yang kerja aku dah siap. Okay. Geng, so aku dekat Melaka. Sorry lah, memang kalau low light memang kualiti ni lah, kualiti dia phone aku. Okay, dan apa yang kita dah buat kat Melaka ni, LC full spec 63. Okay, block SHM, head SHM 2023, rod racing, full bearing, gear racing, clutch plate racing, spring clutch, oil pump racing, cam, carburetor Umar racing dan exhaust Espada. Okay, dan seharian kita dapat siapkan motor dia. Dan aku nak terus balik. Esok kita ada job lain. Okay, yang kita payung sikit bunyi. Tapi motor ni dia tak boleh nak pulah kunci sangat. So entahlah macam mana kan. Ini kalau kena ambush dekat sesi minyak ke apa ke, redor je lah. Tak boleh. Tak boleh geng. Boleh. Mana agak boleh buat. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Inilah bunyi dia. Enjin senyap sahaja. Bunyi slide carburetor sikit. And then bunyi exhaust. Berapa buat macam ni? 2,000 lebih. Okay, kau ada modal 2,000 lebih ataupun 3,000, kau boleh buat full spec 63 ataupun full spec 65. Okay, dah agak. Alright, assalamualaikum guys. Okay, so kesenambungan daripada tadi tu, dekat Melaka tadi tu. Aku tak buat video sangat dekat Melaka tu sebab aku kena buat kerja dengan sangat laju. Bayangkan aku start buat kerja tengah hari, atas sebab-sebab yang tertentu. Dalam pukul 1 macam gitu aku buat kerja. And then aku kena siapkan kerja tu malam tu juga. So dalam pukul 10 macam gitu aku settle kerja. Memang laju. Sekali potting head, so aku tak sempat nak rakam nak bebe-bebe kat korang. Dan kali ni the next day aku buat kerja dekat Kuala Terengganu. Bapak jauh kan perjalanan dia kan. Tapi itulah dia, Kuala Terengganu. Okay, dan esok aku kena terus balik. Dia adalah sebab-sebabnya yang membuatkan jadual aku jadi macam ini. Dia memang macam gitu. Dia macam gitu. Dia random je. Okay, dan job kali ni aku buat kerja dekat Kuala Terengganu, dekat Marang. Rawang ke? Ni Jalan Hadi Awang. Dekat Marang. Marang kot. Dia tak betul-betul bandar Kuala Terengganu tu. Dan customer kali ni LC V8 buat 62 Marhen. 62 basic lah. 62 Marhen tu 62 basic lah. Sebab apa kita panggil dia Marhen? Sebab dia murah. Dia murah yang macam affordable lah. Okay, contoh macam kalau korang gaji basic 2-3 bulan kumpul lah, boleh dah buat lah. Boleh buat spek tu. Okay, so motor kali ni full standard. ECU dia tak ingat dia pakai ECU apa. Dan kita nak masuk 62 basic. Top set sahaja, kita tak overhaul. So kita akan tukar block, cam, spring valve, potting head, total body, injector dan exhaust. Okay, so jom. Okay.
Kita tengok motor dia. Tak sampai lagi rumah dia ni, tapi dah nak sampai dah. Alright, mana rumah dia ni? Rasa ni kot. Ni kot rumah dia. Ni kot. Besar kot rumah dia. Ni ke? Ada LC tak? Tak ada LC. Tak ada LC. Tak ada motor LC. Ke ni? Ke rumah tu? Ke depan ni? Jom kita tengok depan ni. Tak ada juga LC. Mana motor dia? Mana rumah dia? Tu ada LC-V8. Ada LC-V8. Itu dia, dah bogey separuh dah motor dia. Dah bogey habis dah. Senang kerja aku. Kan, so ni motor dia. Dia dah buka cover set apa semua. Enjin masih standard. Dan ini apa warna putih. Dan kita kasih lerai dulu lah. Dia punya head block. Lepas tu ada nak tukar oil pump lah. Kelas nak buka kot lah. Alright gang, so block dia kita dah pasang. Okay, cuma head dia kita kena potting dulu lah. Okay, ini head standard, kita kena potting dulu lah. Okay, jom kita potting dulu. Alright gang, so head dia kita dah potting, dah polish. Okay, so kita pasang gang. So matahari dah menyorok belakang-belakang pokok tu. Dah pukul 6.30 lebih macam gitu. Dan kita dah tukar dia punya oil pump. Lepas tu kita nak pasang balik. Lepas tu kita tukar clutch. Lepas tu baru kita masuk minyak enjin baru, exhaust dan sebagainya. Okay, jom. Alright gang, so sekarang dah maghrib. Orang dah azan dah. Dan kita tukar super clutch Tobaki. Okay dah. Alright gang, enjin kita dah siap pasang. Okay, so jom kita try start. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hidup. Hidup guys. Mati, tendang. Tapi bunyi apa? Bunyi ni. Ni longgar. Ni penutup adapter ni longgar. Sekejap kita ketatkan. Gang, so jom kita start sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bobok sangat tu geng. Bobok gila. Injektor aku pakai 180 ni. Sebab 160cc
tak ada stok. So pakai 18 je lah. Tapi bobok teruk lah pakai 18. Untuk cool start ni lah, nanti dia tuning cantik je. Jom kita masukkan coolant dulu. Baik gang, so bila kita dah start lama, isu dia dah adjust sikit minyak kan, so kita boleh lah rem ok sikit. Ok lah sikit kita punya rem tu, tapi dia tak adjust habis lah. Ok, nak tak nak, bila kita dah tukar throttle body, kita dah tukar injector, kita dah up spec pakai cam racing apa semua ni, memang kena naik dyno lah. Ok, kalau macam kita buat spec FZ standard hari tu, tak ada dyno lagi, dia boleh adjust lagi. Tapi yang ni kena dyno lah, kena tuning lah. Ok, sebab isu standard dah tak boleh nak adjust lah. Ok, tapi RPM dia tak turun laju lah. Okey lah, boleh bawa kan. So alhamdulillah settle. Cuma kotak angin yang kita tak sempat nak korek tadi ni, tak sempat nak korek. So nanti kita korek lah. Alright gang, so motor kita dah pasang apa semua, and then kita nak balik lah. Okay, macam mana nak buat macam ini, berapa modal dia apa semua, ni sabun tak ada kaitan. Korang boleh Roger link dekat bawah, korang tekan link tu, dan ada katalog untuk LCV8. Okay, aku baru je update katalog untuk LCV8. Okay, so macam ni customer buat, customer habis dalam 1000 lebih je. Okay, 1000 lebih je, tak sampai 2000. Jauh lagi nak sampai 2000 tu. Okay, dalam 1,5 macam itu je. Okay, so kalau kau nak buat, korang Roger.